Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah saya akan memulakan pembacaan kitab Lataiful Ma'arif oleh Al-Imam Ibn Rajab yang berkaitan dengan fima limawasimil am minal wadhaif, tugasan-tugasan kita daripada ibadat pada setiap bulan yang berlaku kepada kita. Ada wazifah, ada tugasan-tugasan yang digalakkan kita melakukan amalan-amalan tersebut, dan dia dikumpul oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam buku yang sangat luar biasa. Sudah diterjemahkan di Telaga Biru, tuan-tuan boleh kontak Telaga Biru dan boleh dapatkan di sana terjemahannya. Dan cuma kita akan buat bersiri untuk kita membaca kelebihan dan tugasan yang kita boleh lakukan di bulan Ramadan. Saya pilih dulu sebab kita dah masuk bulan Ramadan ataupun nak masuk bulan Ramadan, kita baca perbahasan tentang wadhaifu syahri Ramadan al-mu'azzam. Wazifah ataupun tugas di dalam bulan Ramadan yang agung ini. Pada beberapa isu yang dibahaskan, yang disebut ada fihi majalis, ada beberapa bab majlis ataupun perbahasan yang dibahaskan. Al-majlisul awal fi fadli siyam, iaitu majlis yang pertama membahaskan tentang kelebihan berpuasa, pada iksah berpuasa itu. Thabata fi sahihain, sabit di dalam Bukhari dan Muslim. Bila disebutkan sahihain, maknanya Bukhari dan juga Muslim. Ini istilah kebanyakan para ulama muhaddithin ataupun istilah muhaddithin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'mi'ati di'fin. Dibaca dengan di'fin, bukan dha'fin. Dha'fin lemah, di'fin ganda. Qala Allah azza wa jalla illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-saimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wala khalufu famis saimi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Maksudnya semua amalan anak Adam adalah habuan untuk dirinya, faedahnya kembali kepadanya, melainkan berpuasa itu milik aku, hak aku untuk aku nak bagi banyak mana, tidak terhad, tak ada satu siling. Wa ana ajzi bih. Kerana apa? Kerana hamba aku itu meninggalkan syahwatnya untuk berpuasa, makanannya, minumannya, kerana aku, kata Allah. Dan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang berpuasa, ada dua kebahagiaan, dua kegembiraan yang luar, yang boleh, sebenarnya bagi saya boleh merawat penyakit stres. Sebab orang yang depres tak pernah gembira. So kalau kita ada depres, kita berpuasa, mudah-mudahan dengan kegembiraan kita bila berbuka puasa itu, dia dapat reduce stres kita. Farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan ketika mana kita berbuka puasa dan juga ketika mana kita berhari raya. Dan wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika mana kita mati dan kita bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Boleh kita tafsir sedemikian. Dan bau khaluf, bau mulut orang yang berpuasa, ya, di waktu tengah hari yang petang, setelah mana kita dah berjam-jam berpuasa, akan keluar baunya. Atyabu 'indallah, sangat wangi di sisi Allah, tapi di sisi manusia busuklah. Jadi tak ada pertentangan. Sebab timbangan Allah, mizan 'indallah, berlainan dengan mizan di sisi manusia. Maknanya hadis ini tidak akan bercanggah. Katalah orang tu kata, mulut kamu busuklah, dia bukan menghina dalam hadis ini. Maknanya dia sebut realiti yang berlaku. Dia bukan mengubah hakikat. Ini makna dia, bau di sisi Allah dengan barakah puasa itu sangat tinggi, lebih bau, maknanya di sisi sudut fadilat, kelebihannya lebih besar daripada bau kasturi. Jadi kita kena faham fiqhul mizan. Jadi bila kita ada ilmu fiqhul mizan, kita dapat faham hadis ini dengan tepat. Maka mudah-mudahan dengan puasa yang kita akan lakukan ini mendapat satu kenikmatan dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain menyebut kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amalan ibadat anak Adam habuan baginya, melainkan puasa itu adalah hak aku.
Wa fi riwayatin al-Bukhari, ada riwayat dalam Sahih Bukhari, likulli amalin kaffarah wa saumu li wa ana ajzi bih. Semua amalan itu akan menghapuskan dosa melainkan puasa milik aku, maka aku akan balas lebih daripada apa yang kita nampak dan kita faham. Wa kharajahu Imam Ahmad min hadzal wajhi wa lafzuhu kullu. Imam Ahmad mengeluarkan satu hadis, kullu amali bani adam lahu kafaratun illa sauma as-saumu li wa ana ajzi bih. Makna yang hampir sama. Fa'ala riwayatil ula, kalau riwayat pertama yang menerangkan tentang yakunu istisna'u saum min al-a'mal al-mudha'afah, iaitu berlakunya pengecualian puasa ini daripada amalan yang berlipat ganda. Makna dia ganda cukup banyak. Puasa ini dikecualikan daripada gandaan yang kita faham biasa, 10 kali ganda, 700 kali ganda. Kerana gandaan puasa tidak terhenti pada 700 kali ganda. Itu maksud dia, illa saum. Maknanya semua amal anak Adam ini digandakan sampai 700 kali ganda. Melainkan puasa lebih daripada 700 kali ganda. Fatakunu al-a'malu kulluha tudha'afu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Dibaca dengan di'fin, maksudnya 700 kali ganda. Dibaca dengan dha'fun, makna dia lemah, ya. Ila siyama fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adad. Melainkan puasa tidak terbatas gandaannya pada 10 hingga 700 kali ganda. Allah. Bal yudha'ifu Allah azza wa jalla adha'afan katsirah. Lebih daripada itu Allah Taala akan gandakan. Bi ghairi hasri adadin, tanpa ada batasan bilangan. Fa inna siyama minas sabri, kerana puasa itu sebahagian daripada pengertian makna sabar. Wa qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di soal hadis itu menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang yang bersabar dan pahalanya tidak ada sekatan, makna akan diberikan, dibalas tanpa ada sebarang sekatan hisab di sana, melebihi apa yang kita bayangkan. Baik. Walihada warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sama syahr Ramadana syahr as-sabri. Sebab itu warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan puasa Ramadan sebagai bulan sabar. Ini dipanggil sebagai maf'ul tsani, syahr as-sabri, syahr Ramadan maf'ul awal, syahr as-sabri maf'ul tsani. Jadi dibaca dua maf'ul di sini. Insya-Allah kita akan huraikan lagi pada episod akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.